Apa khabar? Lama tak nampak. Akhirnya kita dapat jumpa. Ya Allah, muka bukan main lagi muda. Dik, anak nak tanya lah. Kalau apa ni, orang sekarang kan puasa orang yang kerja lah, family kecil lah apa. Apakah awak boleh rekomenkan barang yang boleh masak instan ke, dengan cepat mungkin ke, lauk-lauk pauk ke? Boleh. Yang paling cepat sekali, ni. Yang kat sini, Kak. Aduh. Mana? Ada yang ini, ni tinggal panas je, Kak. Oh, ya ke? Ni apa? Ni okey, yang ini sedut. Lepas tu ada yang masak merah. Yang masak merah. Yang ni semua macam besar juga kuantiti dia. Masuk microwave aja. Ya, masuk microwave. Berapa minit? Yang ini dan sekitar 3 minit. 3 minit supaya sedut. Ni rendang. Yang ni rendang daging. Dah daging Semua ada logo halal Ini Singapura punya logo halal lagi. Betul, sedap kan. Ayam masak merah. Dan menyediakan yang ikan pari bakar. Ikan pari bakar kau biar betul ni. Ya betul, ikan pari bakar sedap ni. Meletup nampak Ini pun babat. Babat pun ada. Sayur pun ada. Ubi ada Habis tu mata. Yang ini pun sama. Yang ini banyaknya lagi. Yes, banyak. Ada sambal goreng pengantin. Wow. Kau tak kahwin lagi, boleh lah makan. Kau jangan macam-macam. Aku belum kahwin tau. Okey, yang ini akak kau nak masak sendiri ni kita ada paste dia. Tak payah dah susah-susah. Akak masuk je paste dia, masuklah daging ke ayam ke apa ke macam-macam paste ada sambal seafood. Macam-macam. Ada lontong, ada lodeh, sambal seafood. Ini kalau nak buat untuk hari raya ni senang aja. Yes, betul. Lebih je. Harga pun berapa? $6.50 kelas kau kemarin. Nampak? Kelas kau memang kelas. Ayam masak merah pun ada. Yang ini soto masak hitam. Kau jangan main-main dengan aku soto masak hitam ni memang aku punya favourite tau. Siapa kalau tak boleh masak, silakan. Betul. Pun ada. Kelas. Akak ingat tak tahun lepas akak ada promote kita punya paste? Ada? Barakah. Ya betul. Sini macam-macam ada. Sampai dah ayam masak merah paste. Betul. Ni yang tahun lepasnya $3.10. Ya betul, $3.10. Ini kalau orang masak ni memang ni I syorkan pada tahun lepas ada ikan bakar paste. Taruh ikan ni awak bakar lah. Betul. Letak ayam ke, letak daging ke, boleh, tak ada masalah. Bukan setakat ikan saja. Kita boleh mix je. Bukan dia ikut kita, kita ikut dia. Mulut kamu boleh tahan juga Kelas kau kemarin. Mari. Kak Maria. Yes. Kalau diorang asyik makan pedas saja macam mana? Ini barang-barang macam ringan-ringan kan. Start dulu nak buka puasa. Nak buka puasa kan? Boleh, kita ada. Ada apa? Kita ada pau ayam sambal serai. Masya Allah. Kau Maria. Tak pernah dibawa orang tau. Memang tak ada ni. Memang tak ada kat Singapura. Memang tak pernah buat. Bakar je ada. Halal. Ya, halal lagi. Satu pack ada 6. Betul. Lagi macam-macam flavor dia. Ada pau kari ayam ada. Pau kari ayam. Yang pink tu apa? Yang pink ni pau kaya. This my favourite. Memang sedap. Ya. Kenapa kau tak makan? Saya aja makan. Ya, betul. Of course. Produk Barakah saya cuba dulu. Dia cakap orang putih dengan aku, Kak Maria. Mantau ni apa mantau? Mantau ni boleh cecah dengan kuah kari. Kalau pakai paste tu panas pakai paste ni, pakai paste ni yang utama. Okey. Pakai paste ni rendang. Boleh. Boleh cecah je. Kau memang ikut kelas cita Kak rasa. Maria. Tak pernah dibawa orang, kita buat dulu. Kelas kau dek. Kak Maria ni memang hebat. Nama dia Kim lah. Jom, let's go. Habis diorang kata nak macam kuih-kuih lah, nak apa, nak fry dulu, nak kasih light-light dulu sebelum makan heavy tu. Okey, kita pun ada. Jangan takut. Kau semua ada Kak Maria? Of course. Kebarakan ni apa yang tak ada? Semua ada. Betul kata kau. Batu dengan kayu je dia tak jual. Kelas kau dek ni. Kaca jual kaca. Kaca ni tak jual. Ni dia jual. Nampak ni? Ada ubi getuk, bergedel kentang, gendang kasturi, ada ni epok-epok, samosa kau nanti ni popi otak-otak, popi sayur, carbonara. Kari pak pusang sayang. Roti prata. Kalau ingkit tak nak makan untuk bulan sahur, kau orang boleh ambil ini. Tinggal ambil ni, ambil kuali, tinggal panaskan tap aja. Senang habis cerita sayang. Ada sambal tak sambal? Sambal ada. Sambal kau nak sambal kat mulut dia. Semua ada pakai-pakai ada sayang. Meletup betul lah Barakah ni. Tapi yang nak tanya you, satu Barakah ni ke semua? Kita ada 5 cawangan. Kita ada Barakah 48 Richard Road, Bukit Gombak, kita ada Yishun, kita ada Boon Lay dan kita ada Tampines. Tampines Plaza kita ada 5 outlet. Semua ada. Semua ada. Semua ni ada. 5 cawangan saja yang ada. Jangan cakap bohong kan dosa. Tak ada bohong lah sayang. Yang penting kau tengok rambut Kak Maria kau yang perang dah. Lawa kan. Macam kek lapis ada kat sini. Penuh syarat barat ni terutama sekali. Kek lapis ni kita belum dapat lagi tengok Mari kita tengok. Yang ini kek apa ni? Kek lapis coklat kelas dek. Ya. Dia sampai berkotak-kotak ni Kak Maria macam mana ni cakap? Yes. Okey, yang ini. Okey, kita boleh tengok kat dalam dia. Okey, kita tengok. Ini besar ni 1 kilo. Ni 1 kilo ni. Ya, 1 kilo punya. Yang penting dia datang 2 kotak. Ya, betul. 1 kotak. Ini satu untuk kotak kelas. Kelas kan kau ada Kak Maria. Tak ada sayang. Barakah je ada. Tengok ni. Kelas kau meletup dek. Nampak? Buka je dah bau. Ni berapa? Yang ini harga dia. 37 sayang. 37.
Raya nak dekat, mesti kena dapatkan kek Abarakah. Tak ada kek Abarakah korang tak boleh gaya sayang. Kau semua harga kau tahu Ya, of course. Ah. Apa yang saya tak tahu, semua saya tahu. Kelas kau Dik. Tutup balik Okey, dulu, tutup Sak. balik kita. Okey. Ini kek prune sayang. Yang prune. Oh, yang prune pun ada. Kita pula prune tak pandai tunjuk letup lah pula dekat keren, Abarakah ni. Yang ini flavor akhirnya aku buka juga cermata ni. Ya, betul. Meletup-letup ada Nampak rasa Maria? pun tak macam-macam pun. Lawa betul pun dia buat Yang Betul. penting kek ni dia firm dan juga tak begitu lembut, tak begitu keras. Rasa dia memang just Memang nice, perfect. betul. Tak terlalu manis yang penting. Prune dia memang fresh Yang ni berapa ni harga? Okey, kalau yang ini harga dia 37 sayang. Mana dah of course, dapat? mana tak dapat 1 kg sayang oi. Ini Ni yang jejeng. Apa ni? Jeng. Ini kek cempedak butter sayang, cempedak butter. Tengok ni. Ini memang awak buka kena ambil. aja okey? memang bau dia masya-Allah tabarakallah bau dia. Memang power. Okey. Yes. Ini dalam plastik dia aja saya pegang macam gini macam nak ambil bawa balik. Boleh tak minta bawa satu balik? Boleh. Boleh ambil balik? Boleh bawa je balik nanti. Ya betul. Betul, bawa Kau je. tak marah? Tak ada marah. Berapa Bos ni ayah tu kata sangat. cempedak ni? Cempedak ni harga dia $65 untuk 1 kg sayang. Kalau kat luar dah 70 lebih. Betul. Kat sini murah Cempedak je dah mahal sayang. Muka sekali krem-krem. Betul. Okey, boleh. Kelas dik. Nak bawa balik ah. Boleh. Siapa ni bungkus satu balik? Boleh. Terima kasih Sama-sama boleh. Terima kasih lah awak tunjuk lagi senang. Ha. Kita nak dapatkan barang-barang di Abarakah kat sini. Semua dah ada untuk persiapan berpuasa dan juga untuk hari raya pada tahun ini 2026. Okey. Betul. So, apa lagi waktu Abarakah punya waktu berbuka, waktu tutup di bulan puasa ada tak perubahan? Ada, okey. Perubahan dia akan ada. Kita buka 9 pagi hingga 6.45 petang. Untuk sepanjang bulan puasa lah. Okey. Lepas tu, selepas raya, kita macam biasa, kedai kita akan tutup. Walaupun raya lah balik Of kampung. course, sayang. Tengah seorang balik Lepas tu kampung. lepas raya, barulah back to normal 9 pagi hingga 7 petang. Terima kasih Begitu. Kim Sama-sama Okey, kasih. awak boleh datang ke Abarakah di semua cawangan di Singapura yang mengadakan barang-barang ini juga semua. So cepat-cepatlah sebelum lambat nanti stok dah habis baru korang nak cari. Betul. Okay? Dengan harga yang cukup berpatutan. Okay, very affordable for all of you to go and get all this kind of thing which is fast, easy and halal to be consumed. Ya, betul, tepat sekali sayang. Okey, korang dah tahu kan barang-barang apa yang Abarakah jual. Korang jangan lupa pula nak dekat-dekat bulan puasa ni dah tak berapa minggu dah lagi. Ni kurma ni korang kena beli. Bila nak masuk je bulan Ramadan, kurma mesti ada kat rumah korang. Kurma apa? Kurma di Abarakah sayang. Kurma di Kurma yang paling besar kolektif di Singapura. Kau jangan main-main. Betul. Penuh syarat barat. Hujung sampai hujung ini sayang. Ajwa Alwiyah, Ajwa Madinah, Safawi Madinah penuh lah macam-macam. Betul. Ada. Korang tengok. Kalau nak beli yang 500 gram pun ada. Tengok ni korang Beli, beli. Yang ini pun kita ada. Nampak tak? Okey. Kita nak masuk bila masuk bulan Ramadan mesti nak masuk bulan raya kan, bulan Syawal kan. Ya, betul. Korang tengok ni. Kiri kanan belakang semua kuih. Korang mesti kena dapatkan sayang. Kuih apa? Daripada kuih Mak Lijah. Daripada atas ke bawah. Dia kalau cakap tangan dia macam sotong begini kelas kau dik. Lepas tu bergerak. ni gitu-gitu. Ni kuih ni yang ini kuih baru kita. Memang sedap. Dia cair, dia akan mencair kat mulut. Sedapnya. Jangan lupa bawa beli ni Yes, yang ini tau. Jangan lupa. Inilah kuih-kuih cair. Ya betul. Dah lah dia aku nak balik lah. Mana benda tu apa tu kuih lapis. Tu. Apa nama benda tu? Kuih lapis. Ada kat sana. Cempedak tu. Ambil lah, mau lagi balik. Jangan lupa kau jangan lupa nak pakai perfume. betul, balik, awak kau kena kerja balik. bau busuk. Spray. Mm-mm. Aku kat rumah pun ada ni. Jangan lupa bakar-bakar ni. Rumah kita bau wangi. Ya betul. Ni kek awak. Terima kasih. Sama-sama kasih lah. Bye. Bye. Tak payah bayar. Saya tak boleh balik. Awak je cakap balik. dengan bos saya nak ni. Dah tak apa, bawa je balik. Tak payahlah. Diorang pun tak layan aku. Bye. Bye. Jaga dirimu buat kerja.